Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat mirepoix menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula sediakan bahan-bahan iaitu seledri, carrot dan juga bawang Holland. Masukkan bawang Holland. Kemudian masukkan carrot, masukkan batang seledri. Ratakan menggunakan spatula. Tutup dan kisar selama 6 saat. Speed 6. Dah siap. Scrape down guna spatula. Kemudian masukkan minyak masak atau butter. Tutup dan tumis selama 15 minit suhu 120. Speed 1. Dah siap. Teksturnya sedikit kasar. Anda boleh kisar selama 10 saat, speed 8 atau 9 untuk lebih halus. Dah siap. Scrape down guna spatula. Elok je kan? Anda boleh letakkan dalam bekas silikon ais ini atau bekas kecil dan simpan dalam peti sejuk beku. Ini pula frozen mirepoix. Keluarkan daripada bekas acuan. Elok je kan? Saya letakkan dalam plastik ziplock ini untuk dimakan wang dalam peti nanti. Banyak khasiat mirepoix ini. Anda boleh masukkan dalam masakan bubur baby nanti. Selamat mencuba. Bye.